الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Asmaul Husna yang berikutnya malam ni apa dia? Tak ingat? Tak hafal Asmaul Husna? Al-Khaliq. Apa maksud Al-Khaliq? Orang Melayu sebut Khaliq. Kalau dengan makna dal, dia kekal. Khalidun. Ini khaliqun. Maknanya mencipta ataupun menjadikan. Bila kita belajar, memahami maknanya dan menghayati tentang tafsiran ataupun huraian Khalid ini, dia dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian Allah Ta'ala ni bila kita fikir, kita hayati, dapat menambahkan iman. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu, untuk meningkatkan iman, menambahkan iman kita kepada Allah, kita kena baca dua ayat. Dua ayat ini bukan dua ayat Quran. Yang pertamanya dipanggil ayatul maqru'ah. Apa maksud ayatul maqru'ah? Ayat yang dibaca. Maknanya ayat Quran. Kalau kita baca, bertambah iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah, gebentar hatinya. Bukan dia sebut. Orang sebut Allahu Akbar, dia dengar, hati dia jadi gemetar. Lantaran takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh. Apabila dibaca. Bukan dia baca sendiri lagi. Tadi tu imam baca, kita dengar. Orang yang baca lagi bertambah iman. Ini dia dengar saja. Dan dia menghayati ayat-ayat itu dengan baik. Menghayati dengan maksud dia tadabbur ayat Quran itu. Dapat menambahkan iman dia kepada Allah. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca, dipanggil ayatul maqru'ah. Tadi ayatul maqru'ah, yang keduanya dipanggil ayatul manzurah. Ayat yang dilihat. Apa maksud ayat yang dilihat? Kejadian alam. Ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala kata, inna fi khalqis samawati wal ard. Sebab kita nak belajar hari ini tentang nama Allah Ta'ala Khaliq. Nama Allah Ta'ala itu juga adalah merupakan sifat dia. Khaliq dengan makna mencipta. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Perselisihan malam dan siang. Sekarang ni kita berada di waktu malam ke siang? Malam. Tadi telah berlalunya waktu siang. Begitulah silih berganti. Sampai bila? Sampailah kiamat. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. La ayatin li ulil albab adalah tanda-tanda bagi orang yang, apa maksud ulul albab? Orang yang berfikir. Jadi, sifat Allah Ta'ala yang Khaliq itu maknanya Maha Pencipta sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan bila sebut Maha Pencipta, banyak ciptaan Allah. Banyak makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita tengok bagaimana bentuk asal kejadian manusia. Bab kejadian manusia sahaja bila kita hayati ayat-ayat Quran, dapat meningkatkan iman kita, menambahkan keyakinan kita tentang kebesaran Allah Ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Mu'minun.
Bermula daripada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami menjadikan manusia daripada pati tanah. Tengok Kalau kita hayati ayat ni dapat meningkatkan iman kita, dapat melihat tentang kebesaran dan keagungan Allah. Asal-asal kejadian manusia yang pertama siapa bagi jadi? Manusia yang pertama ni Allah Ta'ala bagi jadi siapa manusia tersebut? Iaitu Adam alaihissalam. Allah Ta'ala jadikan daripada tin. Tin ni tanah, ini maksudkan sini pati tanah. Dicampurkan dengan berbagai-bagai tanah. Sebab itu, sebahagian manusia ni oleh kerana bentuk rupa tanah tu bermacam warna, terhasillah manusia itu berbagai-bagai jenis kulit manusia. Hasil daripada tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala asal kejadian kita, iaitu Nabi Adam. Selepas kejadian Nabi Adam, proses zuriat Nabi Adam pula Allah Ta'ala kata, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan akan insan itu daripada air mani yang kami tempatkan pada tempat yang kukuh. Tengok air mani ni, lepas titik mani tu tadi berlaku percampuran, Allah Ta'ala tempatkan tempat yang kukuh. Apa dia? Rahim. Allah Ta'ala nak selamatkan, nak jadikan satu jiwa, satu nyawa manusia itu, Allah Ta'ala simpankan dalam tempat yang kukuh, tempat yang selamat. Nampak? Itu sebahagian daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala. Summa khalaqnan nutfata. Kemudian Allah Ta'ala kata, daripada air mani itu alaqah. Allah Ta'ala bagi jadi pula daripada air mani darah yang beku. Fa khalaqnal alaqata mudratan. Daripada darah yang beku itu dia jadi seketul daging yang halus, sangat kecil. Fa khalaqnal mudrata 'idhama. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi daripada daging yang kecil itu tulang. Fa kasawnal 'idhama. Jadi tulang, Allah Ta'ala kata kami pakaikan ataupun kami balutkan tulang itu dengan daging. Dalam tubuh badan kita ada tulang? Adakah tulang saja dibalutkan dengan daging? Lepas tu ada urat pula. Atas daripada daging tu ada apa pula? Kulit pula. Untuk selamatkan daging tu tadi, Allah Ta'ala tutupkan dengan kulit tu pula. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebahagian daripada siksaan dalam neraka ini bakar kulit. Allah Ta'ala nak jadi pelindung supaya tak terus datangnya bahaya ke duri, benda yang tajam terus kena daging, jadikan kulit. Kulit itu dia ada rasa. Bila berlaku sentuhan rasa. Jadi nak selamatkan supaya tubuh badan kita ini tidak cedera lebih parah. Bila kena sikit, kita akan mengelak. Dan Allah Ta'ala jadikan kulit manusia ni tak sama dengan kulit binatang, tebal. Sakat kena luka duri sikit-sikit dah langgar gitu ya. Tapak kaki manusia pun tak tebal. Tapi kalau tapak kaki lembu, setakat pijak kaca, duri, paku, dia senyum je. Pernah tengok lembu senyum? Pernah? Jadi tengok Allah Ta'ala ni hebatnya. Sebab tu Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam ini. Dia ada rasa apabila berlaku sentuhan yang berbahaya kepada dia. Jadi Allah Ta'ala selimutkan ataupun balut tulang itu dengan daging. Summa ansha'na khalqan akhar. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kejadian-kejadian yang berikutnya. Sempurna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan malaikat tiupkan roh. Jadi dalam tubuh badan kita ni sebab ada roh. Kalau tubuh badan besar, tinggi, lampai, roh tak ada, orang tak heran pun. Orang tak takut pun. Orang tak gerun pun. Sebab dia ahli gusti yang paling handal dalam dunia. Undertaker. Sebab dia lagi Hulk Hogan. Itu yang kita kata, apa dia tu? Gusti kan? Yang tinju ke apa ke? Andai kata Allah Ta'ala tarik nyawa orang yang hebat ni, dia berfungsi tak? Dengan kekuatan fizikal yang kuat, yang boleh mengalahkan ramai orang?
Tak ada fungsi, tak ada peranan, tak ada kekuatan. Ada kekuatan setelah Allah Ta'ala tiupkan roh. Kita ni semua sebab ada roh. Roh-roh tu pula macam mana? Sebab tu nak fikir tentang kejadian Allah Ta'ala ni dahsyat. Tentang roh pula, tentang tubuh badan boleh fikir. Tentang roh Allah Ta'ala kata jangan fikir. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Yang tu tak terjangkau dengan otak kita, dengan akal. Tentang zat sifat lagi tak usah fikir. Tentang roh makhluk pun kita tak boleh nak fikir. Allah Ta'ala jadikan dalam bentuk yang seterusnya. Allah Ta'ala tiupkan roh pula. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Ta'ala yang sebaik-baik pencipta. Kita tengok Allah Ta'ala ni sebaik-baik pencipta. Kalau manusia dibuat sesuatu benda, sudah tentu ada cacat celanya. Ada saja yang lemah. Mungkin diri sendiri dia nampak okey, dibuat bangunan ke rumah ke lukisan orang nampak ada lagi kurang, ada yang cacat lagi, ada yang tak sempurna. Allah Ta'ala jadi sempurna. Contohnya Allah Ta'ala jadi hidung kita ni, lubang hidung ke bawah. Kalau lubang hidung ke atas macam mana? Kalau hujan tak buat payung macam mana? Andai kata ditakdirkan Allah Ta'ala jadi lubang hidung kita ke atas, lalu kot dalam hujan mesti nak kena tutup ataupun pakai payung, tidak penuh dengan air dalam hidung. Nampak? Allah Ta'ala jadikan dua telinga sebab apa tak jadi sebelah. Bila dengar orang buat laporan, buat aduan, kena dengar dua-dua belah pihak. Sebab tu Allah Ta'ala bagi jadi dua. Ringkas ceritanya secara kesimpulan, Allah Ta'ala tutup dengan ayat ni, dia kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Ta'ala sebaik-baik kejadian. Tak ada dah lain yang lebih baik mencipta ini melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu baru kita fikir tentang kejadian manusia. Kalau binatang pula, serangga pula, macam mana Allah Ta'ala bagi jadi. Tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, bukit bukau, laut, sungai. Lagilah dahsyat kita nampak kehebatan Allah Ta'ala yang sifatnya dengan khaliq, iaitu dengan maha pencipta. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.